Lah, itu kalau komuniti guna SPMS akan datang pun lagi bagus sebenarnya. Kalau SDA, dia dah boleh pergi ke rumah peneroka ni, isi apa-apa isu, terus dalam sistem. Tak perlu dah pakai Betul. buku diari ladang. Sebelum ni guna diari ladang. Jadi, diari ladang tu pengurus guna, penyelidik guna kan, SDA pun guna. Betul. Jadi memang paperless. Kalau guna ni senang. Dia masuk Keadaan dalam tu ladang dia orang boleh sebenarnya. tengok itu dah. Keadaan Ah, ladang kita, keadaan lot dia macam mana. ah, Progres kerja macam mana kan dia orang boleh ah. tengok dah. So tak ada. Okey, boleh kita start ah? Okey. So, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya ucapkan Satu. kepada Puan Norazlin, Timbalan Pengarah daripada Jabatan Penyelidikan Felda, dan juga Cik Zamri, Ya. pengurus Felda Sungai Berang. So, first of all, saya ucapkan terima kasih kerana dapat hadir pada sesi podcast FG Prota pada kali ini. Ya. So, with tema kita dari tradisi ke teknologi. So, spesifik kepada testimoni kejayaan SPMS ni sendirilah. Ya. So, untuk makluman, mungkin saya lupa pula. Saya sebagai moderator kali ni, kan? Moderator saya Daniel dari FGV Prodata. So, saya akan menyoal lah, menyoal lah. Bukan menyoal lah, kita berbual santai lebih kepada kejayaan SPMS ni di pihak rancangan Sungai Berang khususnya lah. So before kita start dengan podcast kita ni, mungkin saya just nak dapatkan sedikit ataupun kita riki-riki lah kan, background Puan Lin kan. So jika Puan Lin tak berada di Felda ni, Puan Lin akan bekerja sebagai apa ke, ataupun Puan Lin ke arah ke mana? Okey. Terima kasih Cik Daniel. Kalaulah saya tidak berada di Felda, mungkin saya sebagai salah seorang pustakawan di Perpustakaan Negara Malaysia PNM. Sebab background saya adalah library science, major record management ataupun di Arkib Negara sebagai arkivis. So lebih kepada pemeliharaan rekod, actually itu secara manual. Sebenarnya bila dah berada di R&D ni, bila bertanggungjawab untuk handle SPMS ni, kira ni merupakan digital record lah yang perlu saya cuba apply-kan lah untuk dalam kerja saya. Macam tu lah Jadi kiranya. kira sesuai jugalah kan, daripada background tu ke SPMS ni, kira dia ada Ada kaitan. kesinambungannya jugalah. Ya, sebabnya berdasarkan pengalaman saya praktikal di HUKM, masa belajar di UiTM, actually di HUKM saya ditempatkan di pusat medical record, which is memang kena mengkelaskan penyakit patient, baca rekod pesakit. So daripada situ memang lagi mudahlah untuk doktor checking dia punya rekod pesakit melalui secara digital. So apa-apa dia orang boleh terus access lah, retrieve. So dia tak hilang. Time tu memang kalau ikutkan manual record, patient record ni memang tidak boleh dilupuskan. Nowadays yang saya dapat tahu ada berhubung jugalah dengan Arkib Negara, boleh dihapuskan lah lebih daripada 10 ke 20 tahun insya-Allah. Macam tu. Okay. So macam SPMS ni ibarat rekod pesakit, pokok sawit adalah pelanggan kita, patient kita. Jadi kalau dia sakit dia jadi patient. Jadi kita yang kena pergi kat dia, rawat dia, bukan dia yang datang kat kita. Macam tu lah. Itu kira salah satu modul yang ada dalam SPMS lah Puan, Yes. kan? So sangat baguslah SPMS ni. Okay. Oh, thank you Puan. So berbalik kepada Cik Zamri, okay, kita tukar sikit soalan jawab Cik Zamri. Okay. So mungkin Cik Zamri boleh ceritakan seberingkas lah perjalanan Cik Zamri di Felda ni, daripada awal sehingga Cik Zamri sebagai pengurus rancangan di Felda Sungai Berang. Okey. Baik. Terima kasih Cik Din. Jadi saya bermula dengan Felda ni pada tahun 2004. 2004. 2004 masa tu saya sebagai field supervisor biasalah.
2004 di, wilayah Johor Bahru. Okey, Rancangan pertama saya pada masa itu adalah Felda Keledang, okey. Kota Tinggi Johor pada ketika Oh, itulah. okey. Pada ketika itu 2004. Lepas tu, daripada 2004 tu saya di Johor lama, 14 tahun. 14 tahun di Johor, sebanyak 6 rancangan. Saya berpindah-pindah dan alhamdulillah berkat, doa, berkat usaha daripada supervisor tu, pada tahun 2015 saya, dapat offer untuk jadi assistant manager. Assistant manager. Alhamdulillah, dan pada tak lama assistant manager saya ingat dalam setahun lebih macam tu je. Lepas tu dia offer untuk, menjadi manager lah. Dan rancangan pertama saya menjadi manager tu Felda Suharto. Pada soal Felda Suharto di wilayah Trolak di Selangor. Itu rancangan pertama saya menjadi manager. Sekarang saya berada di Felda Sungai Berang lah. Di Sungai Berang pun dah 5 tahun dah. Jadi kalau ikut ni dah paras-paras untuk Untuk mungkin transfer ke mana-mana lah kan. Jadi, Jangan tukar dulu. InsyaAllah. Jadi, 5 tahun dan keseluruhan saya di Felda ni dah 21 tahun dah lah 21 tahun. bekerja di Felda ni. Okey, tak. Ya. So maksudnya sebelum 2004 tu maksudnya Cik Zamri memang di Felda juga tapi di bahagian lain ke ataupun Tak, memang 2004 tu kira memang first job terus je? masuk, Hmm. terus masuk. Cuma untungnya saya ni sebab saya daripada, Institut Pertanian, di bawah Kementerian Pertanian pada ketika itu. Semasa saya di sana tu, Felda masa tu memang kekurangan sangat, Betul. pekerja, pegawai ketika itu kerana disebabkan difahamkan dia dah lama tak ambil pekerja. Betul. Jadi untungnya saya tu, dia orang datang ke saya punya institusi tu untuk offer. Untuk offer lah. Bukan saya minta tapi offer, Felda offer. Tu masa itulah jadi amat bertuah sangatlah. Lagipun saya merupakan generasi Felda. Ah, Jadi kita pun tak kekok sangatlah dengan Felda ni. Alhamdulillah. betul tak? Mungkin saya pun boleh dikatakan cucu ex peneroka lah kan. Dulu saya atuk saya di Felda Sendayan lah. So saya kira cucu peneroka je lah kan, tapi Sendayan tu dah nombor dalam Felda punya rancangan kan. Okay. So okay. Kita back balik kepada kita punya agenda podcast kita pada hari ini. So mungkin saya mungkin nak menceritakan sedikit lah kepada Puan Lin lah. Saya call Puan Lin dengan Cik Zamri. Journey SPMS ni, kalau ikutkan kita dah ke fasa 3. Betul. So Ya. untuk fasa 3, so fasa pertama kita start pada tahun 2018 kalau tak silap saya. Lebih kurang macam tu, okey. So fasa pertama tu lebih kepada projek rintis. Maksudnya inisiatif daripada Felda bersama Prodata untuk beberapa perancangan lah. So kalau saya dimaklumkan ada 26 rancangan yang terlibat Ya. untuk Betul. projek. Betul. Okey, dan kita move ke selepas nampak 26 rancangan ni okey, kita move kepada SPMS 2.0 kepada keseluruhan rancangan. Tapi benda ni lebih kepada modul pemetaan je lah. Modul pemetaan which yang ada maklumat peneroka, maklumat rancangan tu, Nama pendirian pengurus, pokok tujuan dia, nama pokok. pengurus and semua tu lah dalam satu modul which is kita panggil dia modul pemetaan. So alhamdulillah pada tahun kalau tak silap saya pada tahun 2023. So kita dapat mandat baru daripada Felda untuk next phase SPMS ni ke 3.0 ataupun fasa 3 lah. Yang ni lebih kepada transformasi digital. Transformasi digital ni lebih kepada bahagian operasi kerja di ladang lah, kepada rancangan kan. So saya seperti yang dimaklum, operasi kerja di ladang sebelum ni semua ni melalui manual lah. Manual documentation semua isi secara manual, buku apa semua tu, and then kita transform dia ke sistem untuk permudahkan especially pihak rancangan lah untuk monitor task dia dan semua tu. So untuk SPMS 3.0 ni pihak komiti dah memilih lah, kita memilih kan
Felda Sungai Berang ni sebagai pilot untuk melaksanakan SPMS 3.0 ni. So saya ucapkan tahniah Ya, terima kasih. kepada Sungai Berang dan berikan kerjasama yang baik Ya. untuk sebagai pilot projek SPMS 3.0 ni. So mungkin berdasarkan kepada apa saya punya apa so called jenis SPMS tu. Okay, mungkin saya ada soalan kepada Cik Zamri sebagai telah dipilih pilot project bagi SPMS 3.0 ni. Actually sambutan pada waktu ketika tu dan penerimaan Felda Sungai Berang dipilih sebagai pilot project tu macam mana Cik Zamri? Oh. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Ibu Pejabat dan juga pihak Purdata kerana memberi kepercayaan kepada Felda Sungai Berang untuk projek SPMS 3.0 ni. Jadi daripada 269 rancangan sawit, Okey. Felda Sungai Berang diberi mandat untuk kita bersama dengan tim Prodata, tim HQ untuk kita memastikan program SPMS ni berjalan dengan lancar. Jadi dari segi penerimaan untuk khususnya warga kerja di Felda Sungai Berang amat-amat baiklah. Kerana kalau kita lihat SPMS ni merupakan satu sistem di mana kita untuk mengurangkan kebergantungan kita kepada penggunaan kertas untuk penjimatan lah, khususnya penjimatan. Dan untuk ketepatan data dan sebagainya. Jadi saya mengucapkan terima kasih jugalah kepada tim saya, terutama sekali di pihak FPM, Felda Practice Management di Felda Sungai Berang, diketuai oleh FC saya iaitu Cik Sukron dan tim beliau. Kerana mereka lah yang banyak memberi feedback kepada program ini bagi memastikan kejayaan program ini. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kita dah satu SOP sekarang kan. Jadi tanggungjawab itu di bawah bahu pengurus Felda dan kerjasama di antara FPM dan Felda tu amat erat dan akhirnya berjaya. Ini adalah satu orang kata apa ni, kebanggaan lah bagi pihak warga kerja Felda Sungai Berang. Dan alhamdulillah lah apabila SPMS 3.0 ni orang kata boleh kata berjaya, dan memang berjaya pun, dan insyaAllah sekarang pun kita dah guna 100% lah penggunaan SPMS ni untuk di Felda Sungai Berang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk betul Cik. Okey. Terima kasih Cik Zamri. So memang saya pun kalau ikut untuk makluman Puan Lin, nanti Puan Lin pun together dengan Purata. So memang kita mengikuti perjalanan Sungai Berang ni daripada awal hingga 100% penggunaan SPMS sekarang ni. So alhamdulillah kita nampaklah dia punya so called benefit dia positively penggunaan SPMS ni terhadap pengurusan di ladang lah. So okay Puan, maybe next question kepada Puan lah kan. So berdasarkan Cik Zamri tadi, so far alhamdulillah Felda Sungai Berang dia nampak manfaatnya penggunaan SPMS ni. So dari sudut HQ macam mana Puan? Okey, alhamdulillah, actually pihak HQ sangat berpuas hatilah dengan kejayaan pelaksanaan sistem pengurusan ladang pintar ni ataupun SPMS di Felda Sungai Berang. Dan penelitian penuh kami, penelitian dan penilaian lah pada 15 Oktober yang kita turun padang bersama, which is kita mendapat feedback daripada pejabat Felda Sungai Berang, termasuklah FPM Sungai Berang, dan sangat puas hatilah. So kita dapat melihat komitmen yang sangat tinggi dari pihak pengurusan rancangan yang diketuai oleh pengurus serta penyelilah dalam memastikan ianya berjalan lancar. And then sangat dihargailah kepada FPM jugalah. So di situ kita boleh nampak
Sungai Berhram bersedia untuk berubah dan menerima sepenuhnya penggunaan sistem digital Ya, ni. So bukan senang sebenarnya sebab betul kita betul. pun kalau boleh kita tak nak SPMS ni macam syok sendiri Ya, sebenarnya. betul. Dan dengan pelaksanaan pendigitalan ni, kita percaya bahawa kecekapan operasi ladang dapat ditingkatkan lah dari semasa ke semasa di samping memastikan data yang diperoleh di peringkat rancangan lebih telus dan tepat. Ya, Contoh macam masa 15 Oktober tu, kita sendiri tengok berkaitan dengan PND. Gano kan, Cik ya Zamri. betul. Jadi Ya, kat situ kita boleh tengok pihak pengurusan rancangan dah tak guna buku rekod operasi ya, manual ya, ataupun buku integrasi. ya, Jadi bila dah tak guna e-Vicos tu semakin memudahkan sebenarnya diorang ya, untuk laksanakan kerja. Okey. ya, Betul betul. betul. So Hmm. saya pun saya selalu kalau dari Purdata dengan penyilir Sungai Berhram, saya selalu engage dengan Cik Hmm. Saiful lah dari Ya, Purdata Cik tu. Saiful Betul. ya. Mm-mm. So far memang kita banyak dapat feedback because bila kita buat satu sistem ni feedback daripada pengguna tu adalah sangat penting untuk Hmm. kita menambah baik sistem tu. So Hmm. far kita dapat kerjasama yang sangat baik lah daripada pihak rancangan untuk memastikan SPMS ni sentiasa up to date kepada SOP flow yang apa Felda dah tetapkan lah. Hmm. Okay. So saya rasa okey. Cuma saya rasa saya boleh nampak di situ teamwork, togetherness Ya, antara Felda dan FPM betul. termasuklah nampak diorang enjoy guna SPMS ni. Ya, betul. So kita perlu luaskan lagi lah untuk SPMS ni digunakan di semua rancangan Jangan. Kita setuju. pensyuting. Cabaran sentiasa Ya, ada. betul. Betul. Cabaran mesti kita Hmm. hadapi dengan baik Hmm. lah. Dan senyum. Betul. Sangat challenge. Sangat. Betul betul. Betul. So Cik Zamri, Ya, mungkin saya ada soalan seterusnya lah kan. Bukan soalan seterusnya lah, lebih kepada nak minta maklum balas jugalah daripada Cik Zamri kan, based on apa yang Puan Din mention just now. So penjitilan. So basically SPMS 3.0 ni ataupun Sungai Berhram punya fokus adalah penjitilan operasi kerja. Dapat meningkatkan kecekapan operasi, ketulusan data. ya. Dari Betul. pandangan Cik Zamri, apa impak dia yang Cik Zamri boleh lihat dekat rancangan tu sendiri untuk modul-modul SPMS yang sekarang ni? Ah, oh terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak sebab pengalaman saya 21 tahun ni dengan Felda ni, kita daripada manual. Dan pengalaman saya step by step daripada supervisor sampai ke manager sekarang ni, kita nampak dari segi perbezaan tu cukup banyak. Hmm. Pertama sekali dari segi apa kata apa ni, kemudahan lah. Kemudahannya maksudnya di segi pencapaian maklumat, ketepatan maklumat, itu di antara apa ni, perkara-perkara yang membezakan daripada dahulu dan sekarang lah. Kerana sekarang ni semua nak cepat, Cik Din. Semua cepat kan? Semua nak Ya, cepat. betul. Kadang-kadang pihak HQ nak Hmm. nak 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 report. nak report, nak tengok apa semua kan, jadi nak cepat. So dengan adanya SPMS 3.0 ni, secara automatik pihak HQ boleh tengok sendiri dalam aplikasi tu. Ya. Apa yang report yang kita buat di lapangan, di ladang kita. Mana-mana di mana-mana di rancangan-rancangan di dalam Felda. Jadi itu cukup memudahkan sebenarnya. Jadi saya ada beberapa perkara yang saya sempat catat yang boleh kita share lah kepada Dalam apa ni, podcast ni lah. dalam podcast Mm-mm. ni. Hmm. Kerana dalam SPMS ni kita ada beberapa modul yang orang saya boleh anggap modul ni sangat penting dari segi perjalanan kerja di ladang. Terutama sekali modul-modul yang melibatkan keuangan yang banyak lah. Contoh pembajaan, modul pembajaan contoh saya catat di sini. Di mana kalau dulu pengiraan untuk kita keperluan baja, kita berdasarkan hektar, per hektar Puan. Hmm. Per hektar, jadi berapa hektar kita darab stand pokok dan sebagainya, kita dapat keperluan baja tu. Betul. Tetapi sekarang tidak. Bila ada SPMS ni, Hmm. bila dah ada pemetaan di keseluruhan rancangan ladang kita itu, jadi kita dapat stand pokok tu. Makna dia satu-satu lot peneroka tu kita dapat pemetaan berapa pokok yang dia ada. Pokok-pokok yang ada. Yang ada. Jadi
bila kita nak mohon pembajaan untuk contoh untuk tahun Mudah. depan, kan, kita dah boleh tahu dah kadar pengiraan dia berdasarkan pokok. Jadi berdasarkan pada itu, di segi kita tak ada keterisan di segi pembelanjaan baja. Mungkin kita terlebih order Terlebih order. ataupun terkurang order dan Betul. sebagainya, tak ada. Ada bila ada ketepatan di segi permohonan bahan pokok, jadi baja yang sampai pun tepat dan kadar taburan pada pokok pun tepat. Maknanya tak adalah akan Tak berlaku lebihan lebihan ataupun pembaziran. pengurangan. Kalau Okey. lebihan pun susah juga. Kalau kurang kita nak kena mohon lagi. Sebelum ni lah Kalau kemungkinan Kemungkinan terjadi. ada Sebelum ni lah Ah, ah. kemungkinan yang Kalau terjadi pada kalau sebelum lebihan mungkin kena pindah ke kena rancangan pindah ke lain. rancangan lain dan Banyak sebagainya. kena Betul Puan. kena Jadi counter back balik dengan kewangan, call betul. center, Itu JM. yang Betul. dari segi masa kita buang masa lah kalau yang dahulunya. Tapi Alhamdulillah bila ada SPM ni tidak akan berlaku perkara-perkara begitu. Sebab kita berdasarkan diriam pokok yang sedia ada, berasaskan maklumat asas yang telah kita buat pada SPMS 1.0 betul lah 1.0 Oh, di mana modul pemetaan pemetaan. permulaannya kan Betul. kita fly drone kan, lepas tu tengok, lepas tu kita tentukan pokok ni sihat tak sihat dan sebagainya. Itu salah satu yang boleh kita katakan pencapaian amat membanggakan lah dalam mendigitalkan kita punya khususnya jabatan kita lah, FEDA sendiri. Dan satu lagi modul yang selalu kita banyak juga seperti yang Puan tadi cakap, PND. PND ni di segi kawalan-kawalan musuh penyakit ini, biasanya di dalam ni yang saya dapat lihat kita ada 9 jenis. jenis penyakit yang dah ada. Kita set lah, difokuskan dalam sistem kita. Kan, dalam sistem kita. Jadi, biasanya di rancangan dia ada 3 je yang utama lah, yang biasa kita pantau, yang biasa kita ambil berat. Yang lain bukan tak ambil berat. Tapi kita tengok pada situasi. Tapi yang biasanya, kalau di sebelah Trolak, di kawasan Fedah Sungai Berang ni, yang kita pantau yang pertama, Ganoderma lah. Ini penyakit kalau kena Cik Habis. Din, Membahayakan. cukup membahayakan macam kanser lah. Macam kanser. Macam kanser. Kalau kan cepat merebak, dia boleh berjangkit dengan begitu cepat. Kalau kita tak buat kawalan yang begitu cepat, dia akan menjejaskan pendapatan penuka dan juga Fedah tu sendiri. Yang keduanya UPD, ulat makan daun ni. Makan dulu. Ini berlaku di Trolak, kira di antara wilayah yang top lah. Tapi dah alhamdulillah sekarang dah makin kurang. menurun. Tapi pemantauan perlu kita buat juga. Dan yang ketiga adalah kawalan tikus lah. Jadi adanya SPMS 3.0 ni kita dah boleh set lah. Dalam modul pemetaan tu kita dah tahu lot mana. Contoh UPD, kawasan mana yang terjejas dengan UPD. Tu kita boleh set, kita boleh tagging dekat punya peta tu berapa insta dan sebagainya. So pemantauan tu lebih berkesan berbanding kita mengikut manual ni. Cik Zamri, maksudnya previously, maksudnya sebelum ni mungkin pihak rancangan dia tak ada view kawasan tu maksudnya secara digital lah. Maksudnya kawasan mana yang terlibat ke apa, lebih kepada on paper. Cuma kita tahu lot-lot semua. Tapi bila dekat SPMS tu, adakah Cik Zamri boleh nampak, okey, kita tahu dekat kawasan ni ada serangan, kat kawasan ni yang terlibat apa semua, kita buat kawalan. Betul. Hanya berada di office. Hanya berada di office, tengok instead, ini ada tempat keserangan. So apa perlu kita punya pegawai buat untuk memastikan untuk kawalan dan sebagainya. Jadi dulu kalau kata pegawai-pegawai kita dulu kena bawa buku. Betul. Pergi tengok sensor, ada tak ada tik. Sekarang tak perlu. Just pakai kita punya Mobile smartphone kita atau kita punya mobile. Just ni aja dekat kita punya SPMS kita. Ini cukup memudahkan secara automatik. Kalau kata pihak atasan, pengarah nak melihat kita punya gerak kerja kita, dia automatik dalam masa yang sama pengarah boleh pihak atasan boleh tengok kita punya kerja macam mana. Dari segi kawalan dan sebagainya. Itu di antara kebaikan yang saya rasa amat berguna lah. Membantu sangat-sangatlah untuk kita mengoperasikan ladang kita
memang cukup baik. Mungkin Okey. Puan Lin ada nak tambah sikit ke berkaitan dengan Um, tu? Kalau di peringkat HQ secara keseluruhannya pelaksanaan SPMS membolehkan pemantauan dan visibility lah maklumat rancangan dilakukan dengan lebih mudah dan cepat seperti mana yang Cik Zamri sebut tadi, Ya, maknanya dalam masa yang sama, hari yang sama, kita boleh dapat maklumat daripada rancangan wilayah terus ke HQ. So semua data berkaitan operasi, penggunaan baja, laporan ya, penyakit dan perosak atau betul. PND kita dapat akses secara real time lah. Ya, Itu yang maksudkan tadi kan. Dan memudahkan proses analisis dan membuat keputusan. keputusan. Betul, Kalau macam PND tu mungkin kalau Gano tu kita dapat je report untuk satu wilayah terolak, mungkin kita laporkan kepada di HQ ya, melalui inilah dia melalui SPMS ya, itu sendiri, then HQ dah boleh semak dah terus. betul. So boleh buat satu keputusan dan boleh suggest kepada terolak Ya, apa yang perlu untuk dipulihkan di situ. Dia sama macam konsep betul. di hospital nak beli ubat apa Betul, untuk pesakit ni, betul. sistem macam tu. So pendek kata sistem ni membantu meningkatkan kecakapan pengurusan di peringkat HQ juga sebenarnya dan memastikan tindakan susulan dapat diambil dengan lebih pantas dan berkesan. Bukan Betul. setakat di peringkat Jabatan Peladangan maupun di kelestarian tu Betul. sendiri, tanam semula especially Ya, now akan datang pun tahun depan pun dah nak tanam semula betul, kan. betul. Jadi Ya, sebelum tanam semula perlu ada plan lah juga. Seterusnya kepada peringkat pengurusan tertinggi kita. ya, betul. Betul. Saya setuju dengan Puan. Apa yang paling penting di pihak pengurusan Felda adalah visibility. Maksudnya Hmm. boleh nampak maklumat tu secara real time. Jadi macam dulu mungkin bukanlah dokumen tu tidak baik. Okey, mungkin dokumen manual tu adalah dia punya limitation lah. Bila Uh-uh. kita convert dia kepada digitize dia kepada sistem, so dari segi benefit of digitize ni Hmm. nampaklah di pengurusan Felda. So dia bukan sedikit banyak. Memang banyaklah membantu Ya. pihak rancangan dan juga pihak pengurusan Felda lah. Macam Memantau lah. Dia Cik Din di peringkat rancangan ni, kalau apa-apa isu, contohnya PND lah kan, Hmm. kita kita nak benda tu disegerakan. Terutama sekali bajet lah Puan, betul. apa-apa ni Dia bajet kan. relatekan Jadi bajet dengan sebenarnya adanya SPMS ni, kita boleh cepat benda tu. buat Boleh anggaran. buat cepat di segi calculation, apa Hmm. yang perlu kita perlukan untuk Hmm. kita buat kawalan dan sebagainya. Kalau yang 2 tahun, 3 tahun lepas, yang lama lah senang cerita, dia akan ambil masa Hmm. dari segi dokumentasi dan sebagainya. Untuk produce the Untuk report lah. proses report dan sebagainya. Ah, Jadi lambat. So kalau SPMS ni secara saya ingat dalam 2-3 minit HQ dah boleh tahu dah apa ye- keperluan-keperluan betul. yang perlu kita untuk memastikan kawalan dapat dibuat di ladang-ladang kita yang bermasalah ni. Macam tu juga Betul. modul Kepulauan Baja tu sendiri. Contohnya macam semasa saya pernah di Jabatan Khidmat Urusan atau Perolehan Ya. handle untuk Kepulauan Baja, memang kami sendiri di perolehan mengambil masa untuk mendapatkan maklumat info daripada Jabatan Peladangan tu Betul. sendiri sebab secara manual. Jadi kadang tu kena dalam 2 bulan belum tentu. Ya. Itu pun ada salah apa semua, jadi baru submit kepada perolehan dalam bentuk Excel. Jadi memang susah jugalah, apatah lagi bila kita nak present pada pengurusan kita, kalau guna secara digital lagi senang, Ya. terpapar je. Ya. Itu sangat pentinglah. Betul, betul. Macam Kepulauan Baja tu dah nampaklah, orang kata dah guna Ah, 100% betul. memang mantaplah. Betul. Ya. Hmm. Okey. So saya pun setuju dengan apa yang Puan Lim maklumkan just now. So mungkin ada kepada Cik Zamri kan. So tadi kita dah tengok kesan dia, Ya. benefit dia. Mm-mm. So mungkin benda ni dari segi keseluruhan lah, ya kan? Keseluruhan ah, kesan positif SPMS ni terhadap rancangan Sungai Beheran tu sendiri. In overall lah Cik Zamri. Oh, kalau banyak sangat, Banyak. banyak sangat dia punya kesan positif dia. Tadi pun saya dah udah sikit. Tetapi perubahan yang dapat kita nampak lah di Federal Sungai Berang ni, saya rumuskan dalam skop ESG kita lah. Okey. Environment,
sosial dan juga governance kita. Okey. Di mana ah, Tarik ah, sebab apa kita sebenarnya di Fedos Sungai Berang ni pun kita tengah berusaha sebenarnya nak melestarikan kita punya warga kita untuk lebih kepada menjalani kehidupan yang orang kata apa ni lebih kepada smart lah, smart green lah, Smart. untuk smart green. Jadi SPMS ni di antara salah satu orang kata apa ni modul ataupun program yang menjadi kredit lah kepada Sungai Berang untuk kita wawarkan kepada warga kita dan untuk menjadi contoh lah kepada warga kita, terutama sekali dalam ESG tadi lah. Okey. Di segi environmental alam sekitar kita, di mana secara totalnya kita nampak seperti yang saya cakap tadi, penggunaan kertas tu memang berkurang sangat-sangat. Memang Memang berkurang lah penggunaan kertas tu. penjimatan. Ada penjimatan di segi penggunaan kertas dan sebagainya. Kerana kalau dulu laporan yang dibuat oleh pegawai-pegawai kita, PND satu buku, baja satu buku, merumput satu buku. Oh, banyak buku. Banyak buku Penuh atas meja bertingkat atas meja tu kan. So, Jadi ruang bila nak ada simpan SPMS rekod ni tu dari segi terhad. selain kita menjaga alam sekitar tu, bila kurang penggunaan kertas, kuranglah penambangan pokok. Sebab Betul. kertas memang kita asal usulnya daripada pokok kan. Betul lah. Jadi ini adalah satu perkara yang untuk kita menjaga alam sekitar. Yang keduanya di segi sosial tu sendiri. Masyarakat tu sendiri, dan juga di segi keseronokan bekerja pegawai-pegawai kita. Betul tu nampak. Dulu saya pernah Puan bersengkang mata tulis Ya. laporan Faham? dekat sampai malam kan. Tambah-tambah kalau auditor nak datang kan, kita nak check balik apa semua dengan kita punya pengeluaran rekod pengeluaran baja apa semua. Makan masa. Cabaran lah tu. Sampai 2-3 pagi kita buat Samalah untuk kalau memastikan. masa di Jadi perolehan pun sama keperluan baju sangat. bila ada SPMS ni mudah. Satu saja. Ya. Maklumat di ujung jari. Kalau perlu kita juga untuk kita keluarkan, kita just print je. Kan daripada SPMS tu. Jadi daripada sistem tu. Jadi itu dari segi sosialnya tu, keseronokan bekerja, di segi stres bekerja tu berkurang lah. Bukan tak ada. Biasa stresnya. Stres biasa. Mana Tapi ada. kurang lah bila ada jadi memudahkan. Dan satu segi di segi takbir urus lah. Okey. Data tepat, mantap. Jadi kita tak ada nak argue data rancangan macam ni pula. Tiba-tiba dekat ibu pejabat lain pula datanya. Jadi dia ada perbezaan. Tapi kalau SPMS ni, apa yang direkodkan di rancangan, dalam masa yang sama di ibu pejabat pun dapat data yang sama. Jadi benda tu related dengan kita punya rancangan. Jadi itu di antara yang saya rasa satu perkara yang amat baiklah SPMS ni untuk 3.0 ni. Jadi Mungkin kalau maafkan saya, tak apa. mungkin pada saya kalau macam rancangan yang berlaku banjir, kebakaran boleh diatasi. Ya. Which is maklumat tu dah dalam digital. Jadi dia Betul, boleh betul. access anytime. Betul. Kalau banjir ni kan habis buku-buku rekod Betul. penyakit lah apa. Ni musim-musim bulan 12 ni Cik Din. So mudah lah. Ya, Kebaikan dia lagi Itu ialah kita atasi. dapat mengurangkan penyimpanan tu lah. Ya, penyimpanan ruang pun dah terhad. Ya, betul. Kadang-kadang kita normally akan ada satu store lah kan, store Ya, penyimpanan apa semua tu. Kan kadang-kadang kita nak lupa sebab ada dia punya SOP kan. nak Betul, lupa memang ada bila, SOP. lupa bila. Follow daripada Arkib Negara juga. It's not simply untuk Ya, betul. So saya pun insya-Allah saya doa insya-Allah semoga Fedas Sungai Berang boleh mencapai untuk target sebagai diiktiraf sebagai Smart Green. Oh, insya-Allah. Okey. Ya. Mudah-mudahan lah sebab memang kita sekarang ni memang ke arah tu Cik Din. Jadi kita minta doakan lah juga kerana ini ada salah satu orang kata ni kita nak bawa Felda khususnya lah
dan juga Betul. warga FEDA ke arah kehidupan yang lebih baik untuk generasi FEDA akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan doakanlah. Kira ni bukan apa jawab apa, kira bukan dia bukan satu rahsia lagi lah Cik Zamri ya. Bukan satu rahsia. Kita cubalah daya upaya untuk buat yang terbaik lah untuk kita punya warga kita. Dan InsyaAllah. SPMS ni pun walaupun nampak kepada pentadbiran saja, tetapi sebenarnya kepada warga Penuka sendiri pun sebenarnya mendapat manfaat daripada situ pun. Diorang pun Ah, boleh akses Boleh maklumat akses. Ya, diorang, betul. ladang diorang melalui Ya, MyFelda. boleh melihat. Kan Yang sekarang. keduanya paling penting adalah penjimatan kos tu sendiri Ya. untuk peneroka. Sebab seperti mana yang kita tahu, ladang-ladang peneroka ni dari segi kos operasinya dicas kepada peneroka. Penuka, betul. Dari segi kos operasi ladang. Jadi apabila ada SPMS ni, bila baja tepat, dari segi kita punya Pengurusan. kawalan musuh penyakit tepat dan juga operasi ladang lain tepat. Jadi kos tu dapat diminimumkan kepada peneroka. Ini salah satu Alhamdulillah. yang saya nampaklah SPMS ni. Mungkin dengan SPMS ni boleh wujudkan satu trustee di kalangan peneroka Betul, saya setuju kita. Puan. Betul. Sebab kita nak tarik peneroka kita ni Ya, supaya ada trustee ya, kepada betul. Felda. Kita tak nak jadi macam sebelum ni. Ya, So dengan betul. ada digital ni, kalau pergi mahkamah pun still ada bukti yang tepat. So Ya. tak boleh dihengki-pengki kat situ lah Betul, pada betul. saya lah. Ya. So maksudnya bukanlah SPMS ni bukanlah hanya kepada rancangan, kepada wilayah, kepada HQ dan dia extend kepada peneroka tu Ya. sendiri. So Ya. bagi saya SPMS ni dia banyak kata apa, memberi impact kepada apa kata, kepada kata apa kepada pengguna lain jugalah. Yalah, ya. Macam Warga tahun, kita. maafkan saya, macam tahun lepas sendiri, Jabatan Perangkaan Malaysia pun ada datang berkunjung di Felda. Dia just nak tahu berkenaan dengan SPMS. Jadi memang satu jadi tarikan kepada Jabatan Perangkaan Malaysia itu sendiri. Di mana kita membantu untuk mengurangkan beban petugas kita dari segi untuk mengatasi rekod operasi di ladang secara manual. Jadi lagi mudah tepat maklumat-maklumat berkaitan dengan dirian pokok sawit penuka kita termasuklah load Felda tu sendiri. Ya. Okay. So menarik Puan. So so next kita sekarang SPMS dah berada di fasa 3.0 Puan kan. So adakah soalan kepada Puan Lin, adakah nanti akan ada fasa yang lain ke ataupun 4.0 ke atau macam mana Puan? Oh, okey. InsyaAllah, ya. Saya tak boleh nak jamin apa-apa. Tapi memang SPMS ni mempunyai plan hala tuju atau roadmap untuk ke hadapan lah. Fokus seterusnya kita perlu fokus kepada analisis data bagi membantu pihak pengurusan membuat keputusan dengan lebih tepat, strategik dan berasaskan fakta lah. Jadi pada masa yang sama, kami di Felda bersama Purdata akan terus menambah baik dari semasa ke semasa modul sedia ada dan membangunkan modul baharu agar pengurusan ladang Felda kita ni lebih menyeluruh, efisien dan bersepadulah. Ya. Jadi kami yakin juga akan terus menjadi pemangkin kepada transformasi digital Felda seiring dengan usaha menuju ke arah pengurusan ladang yang moden, mampan dan berdaya saing. Tetapi sebelum kita nak melangkah ke SPMS 4.0 ni, semua pihak sama ada di peringkat rancangan, wilayah, HQ perlu bersedia menerima transformasi ni dan menggunakan sepenuhnya secara efektif dalam pelaksanaan kerja-kerja di ladang. Kalau tak, sia-sialah kan. Betul. Jadi langkah ni secara langsung menggantikan rekod operasi ladang manual ke atau dikenali buku rekod integrasi. Ya. Kalau di FPM, e-field course kan. Ya, betul. So termasuk aktiviti seperti penuaian, pembacaan dan lain-lain. Ya. Jadi saya kat sini nak berkongsilah untuk makluman, Felda turut menerima pengiktirafan Saya ada sebenarnya dengar juga Puan kan. So dari ini Ketua Pengarah Perkhidmatan Alhamdulillah. Awam atas inisiatif pembaharuan penyampaian perkhidmatan awam melalui nilai hemat, hijrah tata kelola, empati rakyat, minda pekin, apresiasi inovasi dan telus takbiran
So menerusi penghasilan dan pengaplikasian SPMS Oh, Felda tu alhamdulillah sendiri. lah. Free Boleh connection Baru boleh boleh dapat bagi tepukan lah tuan. bulan lepas. Alhamdulillah. So alhamdulillah sebab kita dapat markah penuh 25/25. Oh, It's not easy lah. Jadi itu yang di pihak R&D ada apply isi secara online lah. So tim daripada inovasi bahagian Puan Janah lah yang menguruskan itulah. Jadi terima kasih banyak jugalah pada pihak bahagian kajian Puan Janah di situ, Ya, ya. di R&D lah. So secara tak langsung bila ada penginterviewan ni boleh meringankan beban di peringkat rancangan kita pengurus dan penyelia lah dalam mengurus operasi harian di ladang. Ya. Itulah. mungkin ada soalan tu saya pun apa based on apa info Puan ni tadi tu, so banyak Hmm. ada few recognition, so memang Hmm. SPMS ni memberi manfaat lah kepada Betul. penggunanya. Hmm. So mungkin apa tu soalan terakhir lah pada Cik Zamri. Ya, ya, ya. Saya tak ada laporan. Ya. Apakah harapan Cik Zamri terhadap sistem SPMS ni lah? Oh, harapan saya lah. Sebenarnya sistem ni adalah satu sistem yang amat baik, yang saya rasa di antara sistem yang terbaik lah yang dibangunkan oleh FEDA dan kerjasama dengan pihak Prodata. Okey. Dan saya rasa sistem ni perlu diperluaskan kepada rancangan-rancangan lain di kawasan FEDA ini supaya semua warga kerja dan juga warga FEDA itu sendiri mendapat manfaat daripada sistem ni lah. Dan memang banyak sangat di segi kelebihan. Dari segi kelebihan untuk dari segi pekerjaan untuk memastikan operasi ladang kita berada di tahap yang maksimum. Dan kalau boleh kita teruskan lagi Tambah baik. buat tambah baik SPMS ni, yang InsyaAllah. boleh kita tambah banyak benda-benda lagi yang boleh kita tambah, contoh seperti tanam semula. InsyaAllah. Lepas tu mungkin dari segi Itu dalam planning. tanam semula, InsyaAllah. biasanya tanam semula. Mungkin kita boleh sekarang kita buat untuk getah, bukan getah, sawit. Sawit. Mungkin kita boleh teruskan kepada Getah. tanaman getah dan sebagainya. InsyaAllah. Dan juga mungkin juga SPMS ni, harapan saya jugalah sebagai satu contoh kepada kita nak teruskan sistem ini kepada apa di departmen-departmen yang lain. Contoh yang saya nampak Puan Nazrin, perolehan. Sistem perolehan kita mungkin Betul. kita boleh perolehan kewangan kan. Kita boleh buat penambahbaikan di situ untuk menggunakan SPMS. Tender-tender kita dah tak payah pakai borang, tak payah pakai apa kan. Pakai guna sistem dan sebagainya. Jadi itu saya nampak SPMS ni di segi future dia tu memang amat baik sekali dan boleh diteruskan kepada 4.0, 5.0 dan seterusnya InsyaAllah. mengikut keadaan semasa lah. Mengikut keadaan semasa, keperluan semasa, insyaAllah. Jadi Cik Din, saya di sini sebelum saya mengakhiri ini, saya nak beri penghargaan lah kepada tim saya, terutama sekali daripada pihak FPM, Fedah Sungai Berang, yang cukup memberi komitmen dalam memastikan program SPMS ini berjalan dengan baik. Dan begitu juga dengan pegawai-pegawai kita di Felda dan FPM yang orang kata apa ni, sentiasa memberi memberi masa, mengorbankan masa dan sebagainya untuk memastikan SPMS ni berjalan dengan lancar. Bukan mudah sebenarnya Cik Din. Mereka nak kena masuk ladang, menengok, nak test kawasan. Ada yang kawasan tak ada liputan. Tapi alhamdulillah dalam SPMS ni, kawasan tak ada liputan pun kita boleh buat. Betul. Ada offline. Offline mode. Betul. Lepas tu automatik nanti dia akan Dia- save dalam SPMS punya ni. Jadi perkara-perkara ni saya nak memberi penghargaan lah. Saya tabik spring lah nak cerita pada pegawai-pegawai saya. Jadi kita akan sentiasa memberi komitmen jika diberi peluang lagi untuk kita memastikan SPMS ini berjalan dengan baik, insyaAllah. Saya doakan semoga apa yang kita buat ini mendapat orang kata feedback yang baik dan diterima oleh warga kerja kita dan juga khususnya dan amnya kepada warga FEDA, insyaAllah. 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 Terima kasih Cik Zamri atas maklum balas yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Baik. So mungkin soalan terakhir kepada Puan Lin.
So, untuk makluman mungkin, Felda apa, melantik FGV Purata ni sebagai pelaksana untuk melaksanakan, Mm. sistem SPMS ni. Mm. So, mungkin puan boleh kongsikan, bagaimana sokongan dan kepakaran, FGV Purata ni dalam membantu Felda melaksanakan, Mm. inisiatif ni? Okey, kalau di sini kami di Feldas ni sangat menghargai, really appreciate kerjasama dengan Purata dalam pembangunan dan pelaksanaan SPMS ni, sebab tak dinafikan kepakaran di Purata tu sendiri dalam transformasi digital memang membantu Felda untuk melangkah ke fasa baru pengurusan ladang yang lebih moden, cekap dan telus. Malah Felda ni ladang kita bukan ladang Felda saja, sebab kita menguruskan ladang-ladang peneroka kita. Ya. Jadi kita the only one. Felda hanya satu di dunia. Betul. Kalau nak compare, rasanya kalau dari segi sistem smart SPMS ni, mungkin insya-Allah kita boleh kata duduk seiring sama dengan syarikat-syarikat macam estate ni, Guthrie, sebab diorang lebih pada estate diorang sendiri. Jadi Ya. mungkin kita boleh akan datang kita cuba dapat dia punya pengalaman, Ya. kepakaran untuk tambah baik lagi sistem kita. Sebab sangat challenge bila menggunakan SPMS ni untuk rekod ladang peneroka kita. Ya. Contohnya kalau menggunakan MyFelda, peneroka kita ataupun pentadbir-pentadbir dia boleh akses, so dia boleh tahu pokok dia orang sama ada sihat atau tak sihat. Kalau tak sihat, sakit apa. Jadi dia orang terus boleh pergi ke mungkin melalui SPM itu sendiri ada mesej, after this mungkin lebih baik just link, boleh saya tahu apa masalah, sakit apa ke apa, walaupun dia orang check dekat dia orang tak boleh nak check dari segi yang detail, cuma nak tahu kenapa. Jadi kita boleh atasi bersama. Ya. So biar kita bagi peneroka kita ni, pentadbir kita ni lagi luas dia orang punya knowledge. Actually peneroka kita sekarang ni pun dia memang boleh menerima benda yang baharu mengikut peredaran semasa lah. Betul. So pasukan Purata pun memang sentiasa memberi sokongan teknikal dan latihan kepada warga Felda. Kalau macam teknikal tu saya rasa 24 jam. Kadang tengah malam bila kita tengok dekat WhatsApp Betul. group tu, tengah malam daripada wilayah sekian-sekian tanya. Saya sendiri pun nak minta baru ni semalam dah pukul 11 lebih nak minta Puan Amy createkan user ID untuk salah seorang pegawai di pentadbiran dan teknologi maklumat sebab nak ke program peladangan di Wilayah Sahabat. Jadi saya minta create awal subuh tadi dah Dah dapat. dapat. Ya. So memang sangat committed lah. Terima kasih banyaklah diucapkan. So kita akan keep bersamalah dan di samping memastikan pengguna peringkat rancangan dapat guna sistem ni dengan lancar. Jadi kita juga melihat Purata sebagai rakan teknologi yang strategik yang membantu Felda bergerak ke arah pendigitalan sepenuhnya dan menyokong agenda transformasi organisasi lah. Lagipun chairman kita memang suka untuk ke arah pendigitalan ni. Jadi Betul. kita kena sahut cabaran beliau Betul. untuk lebih ke depan. Ya. Kadang sebab chairman kita dan DJ kita ni dia orang punya dia orang punya idea sangat banyak. Jadi kita kena sahut cabaran pengurusan Seiring tertinggi lah tu. dengan Ya, ya, betul. Yes, keputusan kita orang kan. chairman dan DG kita. Termasuklah DG peladangan kita. Memang beliau mengharap agar SPMS ni dapat digunakan sepenuhnya di peringkat rancangan wilayah. Jadi kalau apa-apa yang error ke apa atau memerlukan tambah baik, kita ada memang kita dah ada dalam WhatsApp group setiap Ya. wilayah. Kita ada program takkir. Kami sendiri pun sedia berkhidmat di R&D. Walaupun orang kata malam pun insya-Allah saya dan tim saya, Cik Hafiz, Azli, Ya. kami sama-sama membantulah insya-Allah. Betul. Alright. Okay. Okay, terima kasih Puan. Itulah sebagai wakil daripada FG Purata. So actually that is our orang kata apa offerings lah kepada Felda, especially Felda sebagai IT arm lah kepada Felda kan. So insyaAllah dengan peluang yang diberikan kepada Felda, Purata akan ambil peluang ini untuk buat sehabis baik lah.
InsyaAllah. So, alhamdulillah, so kita dah menghampiri kita punya podcast. So, saya ucapkan terima kasih Baik, kepada sama. Ilham ni. Baik. Jauh hadir daripada Perak ke Menara Felda hari ni, dan Puan Lin Ya. mungkin tak jauh sangat daripada Memang suka naik atas ni. Okay, so terima kasih sekali lagi, dan hopefully jika ada podcast lain mungkin kita boleh jemput ke untuk InsyaAllah, next insyaAllah. punya InsyaAllah. tema ke apa kan, Ya, Izzuddin, insyaAllah. Ya, Puan Lin. Hmm. So okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.